Dia orang nak tunjuk dia orang baik. Ha. Please. You are having a pleasant day with us. We don't want to resort to violence. Kononnya lah. Mereka memang tunjuk baik kat situ. Tapi nanti saya cerita kat pot. Boleh cerita kat pot lah sekarang? Boleh. Ni sekarang dah sampai pot ni. Dah sampai pot dah sekarang. 14 jam. Dengan muka dah rentung dah duduk dalam tu panas. Sampai tentera Israel sendiri panas lah. Panggil engineer suruh pasang kipas besar. Barulah ada sikit, okey 14 jam boleh tahan sikit lah. Tapi mereka pun dah perlu, mereka pakai yang gear banyak. Bila sampai tu memang ada rasa lega sikit lah. Tapi bila tengok bawah tu, tengok orang kena seret. Kena seret. Kena drag dan kena sampai ke bawah je. Masa tu dah malam tau. Daripada subuh kena tarik sampai dah pukul 7 macam tu lah. 7.30 malam. Malam Ke esoknya ke 14 jam? Tak 14 jam daripada pukul 5 pagi sampai pukul 7. Okey. So sampai je memang kena kilas tangan belakang. Dan orang tentera yang sama yang konon-kononnya tak. Lain. Kena kilas tangan belakang. Lepas tu dengar bila tentera dah keluar, dengar ramai-ramai tepuk kat pot. Ada dalam 100 lebih orang tepuk tangan, officer kat situ tepuk tangan. Macam syah gila tepuk tangan. Lepas tu keluar lah seorang-seorang. Dia kilas tangan kiri kanan. Lepas tu ada yang maksudnya 2 orang? 2 orang. Kiri seorang, kanan seorang. Lepas tu ada yang lepas tu dia sebut kat saya, this is VIP. Lepas tu kata VIP apa mampus. Sebab kita selalu buat live Lepas tu banyak pula target ke apa ni. Tapi kata subhanallah, ni lelaki Allah je. Masa tu memang rasa macam tenang lah. Apa-apa yang kita buat tu memang kita buat benda baik lah kan. Kita kata moga Allah selamatkan kita.